Pada hari yang penuh bermakna ini, kita berkumpul bagi meraihkan persaraan seorang insan yang amat berjasa, iaitu Puan Sarina binti Tahir. Seorang pendidik yang telah mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi sepanjang 30 tahun 5 bulan perkhidmatannya dalam dunia pendidikan. Dilahirkan pada 17 Oktober 1970 di Hospital Besar Pulau Pinang. Beliau merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Beliau ialah puteri kepada Encik Tahir bin Abdul Ghaffar, seorang peniaga, dan Puan Cik Jam binti Ishaq, seorang suri rumah yang sentiasa menjadi tulang belakang keluarga. Pada 5 Mac 1995, beliau mendirikan rumah tangga bersama Encik Amran bin Abdul Hamid, dan hasil perkongsian hidup tersebut mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan yang menjadi kebanggaan keluarga. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Sungai Ara dari tahun 1977 hingga 1982. Seterusnya, beliau melanjutkan persekolahan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ara dari tahun 1983 hingga 1985. Kecemerlangan akademik beliau diteruskan di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Sungai Petani dari tahun 1986 hingga 1987. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian ke Matrikulasi Universiti Sains Malaysia dari tahun 1989 hingga 1990. Sebelum berjaya memperoleh ijazah sarjana muda pengurusan di Universiti Sains Malaysia dari tahun 1991 hingga 1994. Minat mendalam terhadap dunia pendidikan mendorong beliau menyambung pengajian dalam Diploma Pendidikan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1995 dengan pengkhususan dalam matematik sebagai major dan perdagangan sebagai minor. Perjalanan kerjaya beliau sebagai pendidik bermula pada 1 Ogos 1995 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Azlan Shah, Lenggong, Perak. Seterusnya, beliau meneruskan khidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau bermula 1 Januari 1996 sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Kumbar pada 1 Januari 1997. Pada 3 Januari 2005, beliau memulakan khidmat bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kawan dan terus menabur jasa di sekolah ini sehingga 1 Jun 2026, menamatkan perkhidmatan yang penuh cemerlang dan bermakna. Sepanjang berada di SMK Batu Kawan, beliau telah diberi kepercayaan untuk memegang pelbagai jawatan penting. Beliau dilantik sebagai guru kanan sains dan matematik pada 14 Januari 2018. Kemudian, beliau memegang jawatan penolong kanan core kurikulum bermula 17 Januari 2020. Seterusnya, pada 15 Oktober 2021, beliau dilantik sebagai penolong kanan hal ehwal murid sekaligus meneruskan legasi kepimpinan beliau dalam memastikan kebajikan serta pembangunan sosial murid sentiasa terpelihara. Dedikasi dan kecemerlangan beliau sepanjang perkhidmatan telah mendapat pengiktirafan melalui anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2002, 2009 dan 2018. Pengiktirafan ini membuktikan komitmen tinggi, ketekunan, kebijaksanaan dan keikhlasan beliau dalam melaksanakan amanah sebagai seorang pendidik. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan Puan Sarina binti Tahir dalam mendidik anak bangsa amat besar nilainya. Keprihatinan, ketegasan, kebijaksanaan
kelembutan dalam membimbing serta semangat juang yang tinggi akan sentiasa terpahat dalam ingatan seluruh warga sekolah. Buat Puan Sarina binti Tahir, terima kasih atas segala bakti, tunjuk ajar dan inspirasi yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan. Semoga persaraan ini membuka lembaran baharu yang lebih bermakna, dipenuhi kebahagiaan, kesihatan yang baik, ketenangan jiwa serta keberkatan yang berpanjangan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara, jasamu dikenang, baktimu disanjung dan namamu akan sentiasa terpahat di hati kami. Terima kasih. Ucapan ini saya tujukan khas kepada Puan Sarina akan bersara mulai hari ini. Semoga Puan Sarina akan berbahagia di samping keluarga dan sentiasa sihat dan ceria selalu. Intai-intailah kami di SMK Bertekawan yang tidak berjauhan daripada rumah Puan Sarina tu, insya-Allah. Ada satu pantun untuk Puan Sarina. Tanjung Pinang menaiki sampan, sampan berlaju membelah ombak. Terima kasih Cikgu Sarina, jasa dan budi takkan layu. Semoga Puan Sarina terus berbahagia dan mengingati kami selalu di sini, insya-Allah. Selamat bersara kepada Cikgu Sarina, semoga bahagia dan sihat selalu. Ingat kami. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada Puan Sarina. Semoga Puan Sarina lebih bahagia, sihat, menempuh alam persaraan. Jangan lupakan kami dekat sini. Selamat bersara Kak Ina, semoga berbahagia selamanya dunia dan akhirat. Amin. Saya Nurhaliza binti Abu Bakar mewakili semua AKP di SMK Bertekawan ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Sarina binti Tahir dengan ucapan selamat bersara dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Selamat bersara pada Puan Sarina yang telah berkhidmat lama di sekolah ni, merupakan guru yang dikatakan antara yang senior lah di sini sejak 2005. So selamat bersara lah Kak Sarina. Okay, semoga berbahagia bersama family. Bye bye. Kak Ina, selamat bersara diucapkan. Masa yang dinanti telah tiba. Semoga Kak Ina tenang dalam menjalani alam persaraan dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik selalu. Ceria-ceria, dimurahkan rezeki, lagi bertambah melimpah meruah. Semoga ukhuwah yang kita bina bersama sejak 2005 sama-sama masuk di SMK Bertekawan akan terus berkekalan sehingga selamanya. Salam ingatan dari SMK Keruh, Kuala Kerai, Kelantan. Happy retirement.